Okey, untuk soalan transformasi. Untuk soalan transformasi, kalau dia tanya koordinat imej, dia bagi beberapa jenis transformasi, kemudian dia tanya apakah koordinat imej. So, contohnya, dia ada bagi transformasi R. Okey, R. Dia tanya apa koordinat untuk transformasi R. Okey, jadi kita tengok apa yang dia bagi. Transformasi R adalah satu pantulan pada garis Y sama dengan 4. Okey, untuk pantulan pada garis Y sama dengan 4, kena tengok Y, paksi Y, okey, paksi Y, kemudian kita tengok nombor 4. Paksi Y, kemudian kita tengok nombor 4. Kemudian kita buat garis paksi, sebab dia cakap Y sama dengan 4, jadi tengok Y, 4, kemudian kita buat garis melintang. Okey, bila buat garis melintang, kita tengok daripada garis pantulan, paksi pantulan, objek yang dia bagi, jarak dia dengan paksi pantulan adalah 2 kotak. 1, 2. Jadi, imej dia pun mesti 2 kotak dari paksi pantulan. Sebabkan bawah dia 2 kotak, so imej dia pun 2 kotak di atas paksi pantulan. Ini adalah imej dia. Kalau dia jarak dia 3 kotak, so ke atas pun 3 kotak. Jadi, imej dia koordinat. Koordinat mesti X dulu. Turun bawah, tengok X dia adalah 4. Kemudian Y dia adalah 6. Okey, ini kalau dia tanya transformasi yang melibatkan pantulan sahaja. Okey, kalau kita tengok dia cakap dia minta transformasi, kalau dia cakap dia minta transformasi PT. Okey, untuk transformasi, walaupun dia cakap PT, P dulu, tapi kalau transformasi kita ambil yang belakang dulu. Yang belakang dulu. So, disebabkan belakang dia T, kita tengok. T adalah translasi. T adalah translasi. Okey, untuk transformasi, kita kena bagi jawapan yang lebih kemas. Contohnya, kita kena bagi koordinat asal, kemudian selepas dia transformasi T dulu. Transformasi T, kemudian apa koordinat yang kita dapat, seterusnya transformasi P, apa koordinat baru yang kita dapat. Okey, so kita tengok koordinat asal. Koordinat asal S ni adalah, X dia adalah 4 dan Y dia adalah 2. 4, 2. Kemudian dia transformasi T. Apa tu transformasi T? Dia cakap translasi negatif 4, 2. Untuk translasi negatif 4, 2. Dia tulis negatif 4 dan 2. Okey, untuk translasi, dia ada maksud dia, nombor dekat atas dan nombor dekat bawah. Dia mesti X dulu baru Y. Kalau kita nyanyi lagu ABC pun, kita akan jumpa X dulu baru Y. Okey, untuk X ni, kalau X dia adalah positif. X dia adalah positif, maksudnya dia bergerak ke kanan. Tapi kalau X dia adalah negatif, dia akan bergerak ke kiri. Y pula, kalau Y tu positif, dia akan bergerak ke atas. Dan kalau Y tu negatif, dia akan bergerak ke bawah. Ataupun kalau tak ingat, kita ingat Pak Sata Cap Test. Kalau Sata Cap Test, positif X. X positif di kanan. Kalau X dia negatif, di kiri. Dan kalau Pak Y pula positif di atas dan Y negatif di bawah, bergerak ke bawah. Itu berkait, sangat-sangat berkait rapat. Jadi, kita kena tengok. Okey, saya padam punya pantulan ini. Okey, so seterusnya, macam mana kita nak tahu translasi negatif 4, 2? Okey, daripada tempat asal ni, dia cakap negatif 4, 2. Negatif 4 ni tadi saya kata negatif, yang atas adalah X. X ni bila dia negatif, maksudnya dia bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri 4 kali. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian Y dia adalah 2. Y dia positif. Dia positif maksudnya dia bergerak ke atas sebanyak 2 kotak. Okey, dia dah bergerak 4 kotak ke kiri, kemudian bergerak 2 kotak ke atas. Dapatlah koordinat yang baru, iaitu X dia adalah 0 dan Y dia adalah 4. Okey, selepas itu, apakah nilai P? Okey, untuk nilai P, apakah transformasi? Selepas dah buat transformasi T, kemudian apa pula transformasi P? Okey, kita tengok transformasi P adalah putaran 90 darjah
ikut arah jam pada pusat 63. Okey, jadi kita akan kira, kita dah buat koordinat baru. Okey, so sekarang ni putaran ni kita putar dia adalah berdasarkan koordinat yang baru. Dia dah dekat lokasi baru. Jangan kira daripada X, dia dah dekat lokasi baru. So, kita kena bandingkan dia dengan pusat. Pusat yang dia bagi adalah 63. So, kita tengoklah X6, Y3 di sini pusat dia. Okey. Kemudian macam mana kita nak tahu di manakah dia punya image. Okey, so dia cakap putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, kalau jam ada pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9. Okey, so mestilah kalau arah jam beginilah dia berpusing. Okey, jadi pusat dia macam dia ada jarum jam. Pusat ke titik ni, pusat ke titik dia bergerak daripada pukul 9 bergerak pukul 12. Dia bergerak 90 darjah. Jadi itulah pentingnya kalau kita nak agak-agak pun boleh kita boleh menggunakan sesiku. Pembaris segitiga. Pembaris segitiga ni kita boleh letakkan pastikan yang bucu L dia tu, bucu L yang tegak tu kena dekat bahagian pusat. Mesti kena dekat bahagian pusat, dia macam jarum jam lah. Macam jarum jam. Sebab apa kita guna yang segitiga ni? Sebab dia adalah L, 90 darjah. Okey. Kemudian kita kena tengok gabungkan titik asal, titik objek asal, kemudian pusat dan dia mesti sama. Dia mesti sama, dia punya image pun dia macam pantulan jugalah, cuma pantulan kita hanya merentas ke atas bawah ataupun kiri kanan. Tapi kalau putaran dia ada 90 darjah L, tapi jarak dia mesti sama. Maksudnya jarak dia kalau kita tengok dekat sini antara pusat dengan objek kotak dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maksudnya dekat pusat ke image pun 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan mendapat jarak yang sama. So kita akan dapat pusat dia adalah kita akan dapat pusat yang baru adalah 7. Pusat yang baru adalah 7, 9. Kemudian kita akan tulislah dekat sini pusat yang baru adalah 7, 9. Jadi pastikan tulis dengan clear. Sebab untuk menentukan titik selepas putaran, di image selepas putaran ada macam-macam cara. Yang paling senang adalah menggunakan sesiku L ni. Tetapi kena pastikan bilangan kotak tu adalah sama. Okey, seterusnya kita cuba tengok. Pantulan dan pembesaran. Okey, so contoh kalau macam ini dia suruh huraikan. Kalau sebelum ni huraikan graf gerakan. Sekarang ni dia suruh huraikan selengkapnya penjelmaan T. Okey. Dia suruh huraikan selengkapnya penjelmaan T dan huraikan selengkapnya penjelmaan S. Okey, dia kata pentagon GHIJK. Okey. Pentagon GHIJK ni adalah image. Okey. So GHIJK ni adalah image. Dan objek dia adalah ABCDE yang besar. Yang besar asal ni ABCDE adalah objek. So jangan, tak semestinya yang besar je image. Tak semestinya yang kecil je objek. Kita kena baca betul-betul. Dia kata GHIJK ni adalah objek. Kemudian yang objek A adalah image kepada objek asal iaitu ABCDE. Okey, dia buat penjelmaan ST. Seperti yang saya maklumkan tadi, penjelmaan ni adalah nama-nama bagi transformasi lah. Okey, untuk transformasi ST. Bila ST transformasi, kita ambil huruf yang belakang dulu. T dulu. Belakang dulu. Okey, T. Macam mana kita nak tahu T ni adalah transformasi apa? Okey, kena tahu dulu transformasi ada 4. Okey, kalau kamu dapat menamakan, dapat memilihkan salah satu daripada 4 pun ada markah di situ. Jadi, kamu kena tahu yang mana satu translasi, yang mana satu pantulan, yang mana satu putaran dan yang mana satu pembesaran. Translasi ni maksudnya dia bergerak macam tadilah, dia bentuk segitiga yang sama. Macam tangan kamu bergerak ke kanan, bergerak ke bawah. Kanan, kiri, atas, bawah. Itu adalah translasi. Bentuk dia masih sama. Kalau kepala ke atas, masih lagi di atas. Tetapi kalau putaran maksudnya dah terputar. Daripada tegak jadi baring. Dia terputar. Okey. Kalau pantulan dia macam cermin. Kita panggil, kalau tepuk tangan,
Dia pantulan dia lain. Macam kamu lipat kertas, dia jadi pantulan. Tapi kalau transaksi putaran pembesaran, satu lagi pembesaran dan kita tidak ada pengecilan. Walaupun daripada besar, tukar jadi kecil, daripada besar transformasi ke kecil, dia masih lagi pembesaran. So ada 4 je, transaksi, pantulan, putaran dan pembesaran. So kita kena bagi tahu antara 4 nombor tu je. T ni yang mana? Jadi kita kena tengok objek, daripada objek, kemudian dia akan transformasi jadi kecil yang ni, jadi kecil, kemudian seterusnya dia jadi yang sebelah. Okay, dia akan satu persatu. So T ni daripada besar ke kecil. Macam saya cakap tadi, kalau dia berubah saiz je, dia adalah pembesaran. Walaupun dia mengecil, tapi dia masih lagi pembesaran. So kita tulislah T ialah pembesaran ataupun tulis pembesaran sahaja, tak ada masalah. Okey, pastikan ejaan dia adalah betul. Okey, tulis pembesaran. Okey, kalau pembesaran, bila huraikan pembesaran mesti ada 2 perkara. Mesti ada faktor skala dan juga pusat. Okey, pembesaran dengan faktor skala pada pusat apa? Untuk kira faktor skala. Faktor skala adalah image per objek. Faktor skala kita tulis sebagai K. K sama dengan image per objek. I per O. Jadi maksudnya, kena tengok image dia, kena pilih salah satu sisi sepadan untuk dibandingkan. Contohnya, objek asal CD. Kita tengok sisi mana yang sepadan dengan CD. Dia sepadan dengan QR. Sepadan tu maksudnya tangan kanan padan dengan tangan kanan lah. Jangan tangan kanan padankan dengan kaki. So kena tengok mana sisi yang sepadan. So baru kita bandingkan. So sisi image per sisi objek. Dia mesti IO. Jangan OI. Dia IO. I per objek. So, image dia adalah yang QR. QR image dia ada berapa kotak? 1, 2, 3. QR tu ada 3 kotak. Dan objek dia CD ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Macam yang saya cakap tadi, faktor skala adalah image per objek. So, image dia adalah 3 kotak. Perkan dengan objek dia 6 kotak. Kita mudahkan jadilah 1 per 2. So daripada 3 per 6, kita akan dapat faktor skala dia adalah 1 per 2. Okey, so macam yang saya cakap tadi, kalau pembesaran, dia mesti ada faktor skala dan dia mesti ada pusat pembesaran. Macam mana pula kira pusat pembesaran? Untuk pusat pembesaran adalah kamu kena gabungkan bucu. Macam tadi kalau faktor skala, kamu kena gabungkan. Kalau faktor skala, kita kena gabungkan, kita kena padankan sisi yang sepadan. Tapi, kalau untuk bucu, kalau untuk pusat pembesaran, kita kena cari bucu yang sepadan. Okey, so maksudnya kita tengok bucu apa yang sepadan dekat sini. Contoh, kita nak C. Okey, C ni, bucu dia sama dengan mana? C sepadan dengan Q. Okey, C sepadan dengan Q. Kemudian seterusnya, I pula sepadan dengan S. Kita kena cari yang sepadan dan kita perlu gabungkan bucu-bucu yang sepadan ni. Kita kena gabungkan bucu-bucu yang sepadan. Okey, so contohnya kita nak gabungkan. Okey, sekejap dia. Okey, kita nak gabungkan. Kita nak gabungkan bucu C dan Q. Okey, ambil pembaris, kita gabungkan sahaja. Ambil pembaris, gabungkan sahaja C dengan Q. Buat satu garisan macam tu. Kita hanya perlu gariskan sahaja. Ini sebentar. Okey. So contohnya kita akan gabungkan C dia adalah, bucu C adalah sepadan dengan bucu Q. So kita buat garis panjang-panjang. Ambil pembaris, gabungkan C sampai Q. Okey, so seterusnya kita tengok. Lepas C. Okey, so selepas C dengan Q, kita sambungkan bucu yang sepadan. I dengan R. Kita sambungkan I dengan R. Okey, kemudian kita akan tengok pusat dia di mana. Pusat dia adalah
dia akan bertembung di mana? Dia akan bertembung, sebenarnya sepatutnya dia akan bertembung di titik A. Okey, untuk pembesaran, kalau kita nak cari faktor skala, kita akan tengok sisi yang sepadan dan kita akan kira kotak imej per objek. Untuk mencari bucu yang sepadan, untuk mencari pusat pembesaran, kita kena cari bucu yang sepadan dan kita gariskan. Ambil pembaris, kemudian contohnya macam tadi, kalau bucu yang sepadan, kita akan padankan dia dan kita akan sambung, biar sambung panjang-panjang. Kemudian kita akan cari lagi bucu yang sama. I sama dengan S. Kita akan cari lagi bucu yang sepadan. Contohnya macam tadilah, tangan kanan dengan tangan kanan, tangan kiri dengan tangan kiri. Cari bucu yang sepadan dan kita sambungkan. Dan persilangan dia adalah pusat yang dicari. Persilangan dia adalah pusat. Jadi kita akan tulis pembesaran dengan faktor skala 1/2. Pembesaran dengan faktor skala K sama dengan 1/2 pada pusat. So, pusat tu kita letaklah koordinat dia. Pada pusat -2, 2. Contoh. Mesti ada koordinat. Pembesaran mesti ada faktor skala dan mesti ada pusat pembesaran. Okey, kalau dia tanya luas pula. Okey, kalau dia tanya luas, diberi bahawa pentagon ABCDE. Pentagon yang besar ni, dia cakap ada luas dia adalah 290. Okey, kemudian kawasan berlorek. Dia tanya luas kawasan berlorek. Okey, kena faham, kalau dia tanya luas, kita kena guna rumus. Kalau kita, sebenarnya dekat depan, dekat kawasan rumus pun dah ada. So, untuk kalau luas, kalau berkaitan dengan luas transformasi saja, kita akan guna rumus luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. K adalah yang kita dapat tadi. K adalah yang kita dapat faktor skala. Faktor skala dia tadi adalah, sekarang ni kita nak kena tahu dulu, yang dia bagi ni adalah luas imej ke luas objek? 290. Okey, jadi kita tengok tadi dia cakap GH. Maksudnya dia kata GHIJK adalah imej. Jadi dia kata yang kecil ni adalah imej. Yang besar ni adalah objek. Jadi maksudnya 290 ni adalah objek. Jadi kita kena gantikanlah dekat tempat luas objek 290. Okey, 290 ni adalah luas objek. K kuasa 2 adalah K yang kita dapat tadi, imej per objek tadi. 1/2, kita kurangkan, baru kita buat kuasa 2. Okey, tu baru kita akan dapat luas imej. 1/2 kuasa 2 darab 200. Okey, kalau kita tekan kalkulator, pastikan buat kurungan dulu, kemudian baru 1/2, tutup kurungan. Tekan kanan, pastikan tutup kurungan tu besar, kemudian kuasa 2, kemudian barulah darabkan dengan 290. Okey, kemudian kita akan dapat 72.5. Okey, 72.5 ni yang kita dapat 72.5 hanyalah luas imej. Maksudnya yang kecil. Yang kecil ni adalah 72.5. Yang besar 290. Kena berhati-hati, dia tanya luas yang kecil ke, luas yang besar ke, luas objek ke, luas imej, ataupun dia tanya luas kawasan berlorek. So dekat sini dia tanya luas kawasan berlorek. Jadi nak tahu luas kawasan berlorek, mestilah luas yang besar tolak luas yang kecil. Iaitu luas yang besar dia adalah 290 tolak luas yang kecil dia adalah 72.5. Okey, so seterusnya bila kita dah tolak, baru kita akan dapat nilai dia. Okey, itu adalah sekiranya dia tanya luas. Okey, itu adalah untuk transformasi. So, kita beralih pula kepada trigonometri. Trigonometri ni pun adalah antara yang mencampur untuk calon-calon SPM. Okey, kalau untuk soalan-soalan trigonometri, kita besarkan dia. Okey. Okey, untuk soalan-soalan trigonometri adalah apabila dia tanya nilai amplitude.
apakah nilai amplitude. Jadi kita kena tahu kalau nilai amplitude adalah dekat depan. Okey, untuk yang graf-graf trigonometri, kadang-kadang dia akan bagi A sin Vx tambah C. Okey, kadang-kadang dia akan bagi A cos Vx tambah C. Dan kadang-kadang dia akan bagi A tan Vx tambah C. Okey, so sama je corak dia, cuma beza dia tan, tangent, sin dan cos. Okey, kalau yang dekat depan sekali, nombor yang dekat depan sekali sebelum sin, cos atau tan, dia adalah amplitude. So dekat, kalau daripada persamaan je, bila dia bagi 3 sin 2x, 3 sin 2x, daripada persamaan sahaja kita boleh dah tahu nombor kat depan adalah amplitude. Amplitude dia adalah 3. Tapi kalau dia tak bagi persamaan, kita boleh tengok daripada graf. Okey, amplitude dia adalah yang tinggi. Tinggi dia. Tinggi ni adalah amplitude. Okey, dia adalah sama je dengan persamaan lah. Okey, kalau dia tanya tu nilai amplitude, seterusnya dia tanya nilai tempoh. Okey, kalau dia tanya nilai tempoh bagi fungsi. Okey, kalau daripada persamaan, tempoh adalah dekat bahagian B. Tempoh adalah dekat bahagian B. Untuk graf sin dan graf cos, tempoh sepatutnya dia lengkap satu graf adalah 360. 360. Apa maksud lengkap satu graf? Kalau graf sin, dia lengkap huruf S. Dia mesti 300, satu huruf S lengkap 360. Tapi kalau graf cos, dia lengkap macam huruf U tu, dia adalah 360. Tapi kalau graf tan, dia 180. Jadi untuk tahu tempoh, kalau melalui persamaan, contoh dia dah bagi dah 2x. Kita tengok tempoh, kita akan tengok dekat dalam X ni. Okey. So, tempoh kita akan tengok dekat yang dalam 2X ni. So, maksudnya dekat X ni ada nombor 2. So, macam saya cakap tadi, tempoh yang lengkap mesti 360. So, untuk tahu tempoh dia 360 bahagi 2. Maksudnya tempoh dia adalah 180 darjah. Itu kalau sin 2X. Kalau sin 5X, 360 bahagi 5. Kalau sin 10X, 360 bahagi 10. So, kita tengok apa nombor yang dekat X tu. Yang kita mesti 360 bahagi berapa. Itu untuk sin dan cos. Kalau tan, kita akan 180 yang bahagi nombor yang dekat X tu lah, nombor B tu. Okey, kalau dekat graf, macam mana kita nak ambil tanpa kita bahagi? Ambil je, bila dia bagi graf sebenarnya, macam yang saya cakap tadi, kalau graf sin, kita tengok dia lengkap S dia dekat mana? Kat sini, dia lengkap satu S dekat 180. So, automatic tempoh dia adalah 180 darjah. Okey, itu untuk nilai tempoh. Okey, kalau macam ini, dia dah bagi siap-siap persamaan. Okey, untuk dia bagi persamaan, kalau dia bagi persamaan macam yang disebut sebelum ini, kalau amplitude adalah nilai A, 1.5 sahaja. Terus dia ambil nilai sebelum yang awal sekali, A dia. Kalau dia tanya ketinggian maksimum, tadi dia tanya tempoh. Bila tempoh, kita akan 300 sin dan cos, 360 bahagi nombor apa yang dekat X. Itu adalah tempoh. Tapi dekat sini ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum ni maksudnya bila ada graf, okey, so graf tu tidak semestinya dia berada dekat paksi X. Boleh jadi contohnya. Okey, contohnya bila dia kata tambah 2. Apa maksud tambah 2 di hujung? Tambah 2 ni maksudnya dasar dia tu dekat mana? Dia berada di tingkat 2 ni. Dasarnya adalah di 2. Tapi amplitude, ketinggian graf ni adalah 1.5. Jadi untuk kita tahu ketinggian maksimum ni, ni maksimum. Ketinggian maksimum, kita kena tambahkan. Bila tanya ketinggian maksimum, kita kena tambahkan A dan C. Iaitu kita kena tambahkan dia punya amplitude dan juga dasar dia tu. 1.5 tambah 2, kita akan dapat 3.5. Okey, so seterusnya kalau kita nakkan graf, okey, kalau soalan itu tanya pada ruang jawapan nakkan graf.
Okey, untuk lakar graf, sebab tu saya kata tadi kita kena tahu kalau dua nombor dekat hujung C itu adalah dasar dia. Maksudnya kita kena letaklah 2 dekat sini. Kita mesti kena letak 2 buat sepadan. Kemudian dia kata 1.5 cos 3x. Okey. So sama ada kita boleh pelotkan satu persatu ataupun kita dah macam kita dah tahu amplitude dia adalah 1.5. So 2 tambah 1.5 mestilah 3.5. Okey, kemudian 2 tolak 1.5 kita akan dapat 0.5 sebab amplitude dia adalah 1.5. Okey. So, bila kita nak lakar graf, cara-cara dia adalah kita hanya perlu tekan kalkulator untuk kita plotkan titiknya yang mana satu. Okey, so contohnya kat sini ada 60 darjah, 120 darjah dan 180 darjah. Untuk kita tahu 100, kalau kita nak tahu 60 darjah, 1.5 cos 3 darab 60 tambah 2. 1.5 cos 3 darab 60 tambah 2. Okey, untuk tekan kalkulator. Kita terus je tekan 1.5 cos. Kita kena kira dulu 3 kurungan 60 untuk mendapatkan kuantiti yang tepat lah. So, 3 darab 60 adalah 180. So, 1.5 cos 180. Kemudian baru kita tambahkan dengan 2. Okay, kita type sahaja dan kita akan dapat 0.5. 1.5 cos 180 tambah 2. Pastikan 3 dengan 60 ni kita dah darab siap-siap. So, maksudnya dekat 60 darjah, bila kita dah gantikan 60 darjah, nilai Y dia adalah 0.5. Barulah kita boleh plotkan. Seterusnya kita gantikan pula 120. 1.5 cos 3 kurungan 120 tambah 2. So kita kena kira siap-siap dulu 2 darab 130. Okey. Kemudian bila kita dah kira dah siap-siap, kita ubah sahaja 180 ni. Bila kita kira kita akan dapat 360. 120 darab 3. So, 1.5 cos 360 tambah 2, kita akan dapat, kita tekan ST, kita akan dapat 3.5. Jadi, dekat 120 dia adalah dekat 3.5. Okey, seterusnya 180 pula. Benda yang sama sahaja, kita pelotkan. Okey, 180. Kemudian, tambahkan dengan 2. Okey. Kemudian kita pastikan kira siap-siap 3 kurungan 180 itu kita akan dapat 540. Benda yang sama kita hanya tukarkan 360 tu jadi 540. Okey. Kemudian kita tekan sama dengan kita akan dapat 0.5. Okey. So kita plotkanlah dekat 180 dia akan dapat 0.5. Okey. So untuk dapat dekat kosong kita tak tahu berapa, jadi masa yang sama kita kena gantikan. Kita gantikan kos kosong, dapat berapa? Kos kosong adalah 3.5. Dia adalah dekat 3.5. Kita mesti masukkan nilai X tu di dalam persamaan. Kemudian kita hanya lukislah, lakarkan. Pastikan jangan bersegilah, nanti jadi poligon kekerapan. Kena comel sikit lah. Jadi dia hanyalah pelotkan begitu. So, untuk melakar graf, kamu perlu tahu macam mana nak masukkan nilai. Jadi maksudnya kamu kena tengok nilai 60, 120 dan 180 ni. Kena kira siap-siap baru tekan dekat dalam kalkulator. Kemudian hanya perlu pelotkan sahaja. Okay, itu untuk lakarkan trigonometri lah. Okey, kita tengok yang seterusnya untuk tajuk yang terakhir iaitu kebarangkalian. Okey, untuk kebarangkalian. Kalau dia suruh lengkapkan rajah pokok. Gambar rajah pokok. Okey, so contoh dia kata kat sini, gambar rajah pokok tidak lengkap. Dia nak pilih jam tangan. Okey, so 2 buah jam tangan dipilih secara rawak. Diberi kebarangkalian sebuah jam tangan yang tidak berfungsi ialah 3/14. So, dia suruh lengkapkan gambar rajah pokok. Okey, gambar rajah pokok ni yang paling senang nak lengkapkan.
Sebab kalau dah partner dia 3/14, tempat kosong ni kan hanya perlu baki je. 3/14. 14 tolak 3, tinggallah 11/14. Itu sahaja. So, sama juga. Kalau yang untuk kesudahan ni, kita hanya ambil dekat hujung ni sahaja. Kita buat je lah C prime. Okay, dia gabungkan sahaja C prime dengan J. Hanya semudah itu sahaja. Okey, contoh J prime dengan J prime. Contohnya, okey, ni saya tunjukkan contoh untuk melengkapkan gambar rajah pokok dulu. Okey, contohnya kalau 6/10, nak tahu tempat kosong dia, tadi dia dah ambil 6, 10. Kita tolakkan dia, bawah ni tolak atas. Keseluruhan dia 10, tolakkan dengan 6. Maksudnya, partner dia adalah 4/10. Okey, kemudian kalau yang dekat sini, 3/9. Jadi partner dia 9 tolak 3 sebab dia daripada 9 dia dah ambil 3. Jadi tinggal 6 sahaja. 6/9. Sama juga kalau ini daripada 9 dia dah ambil 4. 4/9. Jadi pasangan dia adalah 5/9. Semudah itu sahaja untuk gambar rajah pokok. Okey, tapi kalau dia tanya, kalau gambar rajah pokok, dia bagi gambar rajah pokok, tapi dia tanya, kebarangkalian sekurang-kurangnya satu kuih tradisional dipilih. Sekurang-kurangnya satu. Okey. Kalau untuk sekurang-kurangnya satu kuih tradisional, maksudnya dekat mesti ada T. Okey. Yang dekat sini tak boleh pilih sebab dia moden dengan moden. Kuih moden dengan moden. Dia nak sekurang-kurangnya mesti ada satu tradisional. Jadi yang ini ada tradisional. So boleh dipilih M dengan T. Kemudian yang ini ada T dan M boleh dipilih. T dan T pun boleh dipilih sebab dia cakap mesti ada T. Jadi apa kita nak buat? Kita kena darabkan kebarangkalian dia. Maksudnya kalau M dan T, mula-mula dia ambil modern, kemudian dia ambil tradisional. So kalau M dan T, kita kena darabkanlah apa yang ada dekat M dan apa yang ada dekat T. Kena darabkan kebarangkalian dia. 6/10 darabkan dengan 4/9. Kemudian kita kena tambahkan dengan yang tadi dia ambil tradisional dan moden pun kita ambil apa kebarangkalian yang dekat tradisional, darabkan dengan kebarangkalian yang ada dekat moden. 4/10 darabkan dengan 6/9. Kemudian tambahkan pula dengan apa yang diambil kedua-dua tradisional ini. Maksudnya 4/10 darab 3/9. 4/10 darabkan dengan 3/9. Okey. Jadi maksudnya kita kena darabkan semua pilihan yang ada. Kena darabkan pilihan pertama dan pilihan kedua. Ini kalau dia cakap sekurang-kurangnya satu kuih tradisional. Kalau dia cakap nak dua kuih tradisional, kedua-duanya ada kuih tradisional, kita pilih yang kuih tradisional je lah. 4/10 darab 3/9 sahaja. Kalau dia ada beberapa pilihan, memang kita kena tambahkan. Okey, so seterusnya, kalau contoh itu kalau dia bagi gambar rajah pokok. Okey, kalau dia bagi soalan situasi begini, Encik Farid dan Encik Hafiz dia ada cabutan bertuah. So, dia nak kebarangkalian kedua-dua mereka mendapat cabutan bertuah yang sama. Okey, untuk cabutan bertuah yang sama kita tengok. Dia nak Encik Farid dan Encik Hafiz mesti dapat cabutan bertuah yang sama. Untuk kebarangkalian dia mesti perkan dengan semua. Contoh, kalau kita cakap dia dapat ada 3 jenis je. Percutian, elektrik dan hamper. Okey, contoh kalau dia nak dua-dua sama. Contoh dia nak dua-dua percutian. Okey, kalau dua-dua percutian ni ada 10 je. Daripada semuanya ada berapa? 10 tambah 12. Kebarangkalian dia mesti per dengan semua. 10 tambah 12 tambah 18 adalah 40. So, kebarangkalian pertama sekali Encik Hafiz Encik Farid kalau dia ambil dulu, kebarangkalian dia dapat percutian 10/40. Darabkan dengan, okey, mungkin dia dapat, kalau Encik Farid dah dapat 10, dia dah ambil dah percutian. Maksudnya percutian yang 10 tadi dah tinggal 9. Percutian tadi ada 10, Encik Farid dah ambil 1, tinggal 9. So, 9 per, bukan 40 lagi sebab tadi 40 cabutan bertuah Encik Farid dah ambil. So, yang Encik Hafiz ni tinggal 39. Okey, tambahkan. Itu kalau dia dapat dua-dua percutian. Okey, dua-dua sama-sama percutian. Kemudian kalau dapat dua-dua elektrik pula, kita tengok elektrik ada berapa. Elektrik ada 12. Perkan dengan
Total adalah 40. Asal sebelum diorang cabut, total adalah 40. Darabkan dengan elektrik daripada 12, bila cabut 1, Cik Farid dah cabut 1, tinggal 11 je elektrik. Perkan dengan, sebab tadi dah cabut 1 kan, tinggal 39. Tambahkan dengan, dia kena tambahkan dengan semua kemungkinan. Okey, so semua pilihan yang ada. So kalau kedua-duanya hamper, hamper ada 18. Perkan, semuanya ada 40. Kemudian, darabkan dengan, so hamper dia dah ambil 1, 18, ambil 1, tinggal 17. Perkan dengan 40 kan, tapi dia dah ambil 1, 39. Jadi, kita kena darabkan dengan pilihan pertama, darabkan pilihan yang tinggal, kemudian kita kena tambahkan semua pilihan yang ada. Cuma, kena tengok adakah dia berkurang ataupun tidak. Kadang-kadang, dia ambil, kemudian dia pulangkan semula. Kalau pulangkan semula, dia masih lagi per 40. Okey. Kalau dia cakap sekurang-kurangnya seorang, jadi kita kena darabkan dengan semua kemungkinan yang ada. Okey, so sama juga dengan kalau kad pertama berwarna merah dan kad kedua berwarna hijau. Bagaimana kita nak buat kad pertama warna merah dan kad kedua berwarna hijau? Jadi kita kena tengok ada berapa kad. Ada 1 kad merah, 2 kad biru, 3 kad hijau dan 2 kad kuning. So kebaran kalian mesti kena tahu semua ada berapa. 1, 2, 3, 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8. So ada 8 kad. Jadi kad berwarna merah dia mesti daripada 8. Tapi ada berapa kad merah? Ada 1 kad merah. 1/8 darabkan dengan kad kedua. Kad kedua dia berwarna hijau. Kita kena tengok, dia cakap tanpa pemulangan. Apa maksud tanpa pemulangan? Maksudnya bila dia dah ambil 1 kad, dia tak pulangkan balik. So kad tu berkurang daripada 8 jadi per 7. Kalau dia cakap dengan pemulangan atau kembalikan semula ke dalam kotak, maksudnya walaupun dia dah ambil pilihan pertama, dia masih lagi per 8 sebab dia letak balik. Sekarang ni dia tak pulangkan. Jadi dia adalah per 7. Tapi kad hijau ada berapa? Kad hijau ada 3. So 3/7. Itu untuk kad merah dan kad warna hijau. So dia kena tengok. Kalau kebaran kalian dia mesti perkan dengan semua. Okey, itu sahaja. Okey, baiklah calon-calon SPM sekalian. Kita telah sampai ke akhir pengajaran dengan topik yang telah dikupas iaitu yang pertama, fungsi kuadratik, yang kedua, graf gerakan, yang ketiga, kebaran kalian, yang keempat, transformasi dan yang seterusnya, trigonometri. Itulah hasil kupasan teknik menjawab penyelesaian masalah oleh guru cemerlang matematik kita iaitu Cikgu Suhaila. Semoga dengan apa yang telah dikupas, diberi pencerahan, mendapat memberi manfaat, inspirasi, keyakinan kepada calon-calon SPM untuk menjawab matematik dan berjaya. Ingat bahawa usaha dan tidak putus asa akan mendatangkan kejayaan. InsyaAllah, okey, salam kejayaan. Semoga terus cemerlang.